Seorang guru lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session di Sydney hari ini atas 14 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap 6 pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Sabak Bernam. Tertuduh ED Johan Muhammad Zohdi, 45 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharifah Hasindi Syed Omar. Berdasarkan pertuduhan berasingan, bapa kepada seorang anak itu didakwa melakukan amal seksual fizikal ke atas 6 pelajar perempuannya yang berusia 15 tahun bagi maksud seksual di dalam bilik kelas dan stor sekolah, sebuah rumah dan kereta di sekitar Sabak Bernam antara Januari 2025 hingga Februari lalu. Justru dia yang mengajar subjek muzik didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Suhaili Abu Bakar. Mahkamah kemudiannya membenarkan kos jaminan RM30,000 bagi semua pertuduhan dan kes disebut semula pada 30 Julai depan.